Assalamualaikum, selamat sejahtera, wanakem, tachahau. Saya Muhammad Suman Siwam, kembali lagi dalam isu Rohingya, pelarian perang Rohingya. Baru-baru ini kita melihat banyak tuntutan dan banyak isu yang ditimbulkan oleh bangsa pelarian Rohingya di negara kita Malaysia. Jadi di sini apa yang saya ingin tegaskan pada kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia perlu wajib segera bertindak atas tuntutan mereka dan terhadap UNHCR dan menghalau seluruh rakyat Rohingya daripada Malaysia. Sebab apa? Mereka tidak ada kaitan dalam kemerdekaan negara kita. Ya, mereka ini datang untuk meminta simpati atas dasar kemanusiaan, lalu negara pun beri mereka kemanusiaan, tempat tinggal. Jadi apa yang ingin saya kongsikan hari ini, Malaysia tidak pernah menandatangani mana-mana konvensyen pelarian terhadap Rohingya, apa-apa pelarian sekalipun di negara kita. Jadi di sini tegas. Jadi mereka ini tidak ada kaitan dengan undang-undang kita. Mereka tidak ada kaitan dengan perlembagaan persekutuan kita. Jadi mereka tidak layak bersuara di negara kita. Ya, dia orang tidak layak bersuara di negara Malaysia. Mereka berambus daripada Malaysia. Ya, daripada ehsan kerajaan sudah bantu mereka tinggal sini beranak pinak dan pakai itu sampan setiap kali dia orang rentas negeri masuk ke Malaysia. Ya, perkara ini tidak boleh dah. Kita rakyat Malaysia minta tolong dengan kerajaan Malaysia supaya halau mereka tutup UNHCR sebelum jadi sebuah rusuhan besar-besaran terhadap pelarian Rohingya ini. Sebab makin diberi peluang, makin mereka tuntut. Ya, mahukan selayang lah, itulah, inilah. Sedangkan mereka tidak ada hak bersuara walaupun seinci tanah mereka tidak boleh dimiliki di Malaysia. Ya, kita sudah banyak kali bersuara atas kebimbangan ini, tapi kerajaan Malaysia macam tidak peduli dengan kata-kata rakyat, dengan pandangan rakyat, dengan suara rakyat. Muktamadkan perkara ini. Halau mereka balik daripada Malaysia. Kita tidak perlu orang Rohingya sampah yang tidak sedar diri, iaitu mereka itu pelarian perang dan dijaga dari ehsan kemanusiaan, tetapi macam-macam penuntutan, makin lama makin naik kepala. Kita tidak mahu pelarian yang biadab dan kurang ajar di negara kita. Halau mereka balik. Itu saja tuntutan rakyat Malaysia. Tuntutan rakyat Malaysia terhadap kerajaan Madani itulah. Halau mereka. Jangan banyak cerita dekat negara kita. Engkau siapa nak tuntut itu, tuntut ini. Engkau pelarian, sedar diri. Rohingya boleh berambus dari Malaysia. Mereka tidak perlu mengambil simpati daripada agama. Jangan menunggang agama, jangan menunggang kemanusiaan. Hari ini kita cerita ataupun kita soalkan kedaulatan negara, perlembagaan negara. Ya, kedaulatan undang-undang, keluhuran perlembagaan kita pegang. Itu adalah teras rukun negara dan rakyat Malaysia sangat-sangat berpegang pada rukun negara. Ingin mereka dihalau daripada Malaysia dengan keadaan yang segera. Mereka tidak layak tinggal di Malaysia. Pelarian tidak layak tinggal di Malaysia. Sebab apa? Kita tidak ada akta khusus untuk mereka. Sebab kita tidak pernah menandatangani mana-mana konvensyen pelarian antarabangsa. Jelas di sini daripada saya Muhammad Suman Siwam, get lost Rohingya from Malaysia. Ya, makin lama makin biadab, makin diberi peluang, makin kurang ajar. Sekian, terima kasih daripada saya Muhammad Suman Siwam.